semua alasan yang kita bagikan kenapa kita tak jumpa jodoh lagi, kita tak cari jodoh lagi adalah tak valid. Okey, tak valid. Maksudnya memang tak boleh diterima. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya ramai antara kita bila orang kata, okey, kenapa tak jumpa jodoh lagi, kenapa tak start cari jodoh lagi? Ada pelbagai alasan. Ada pelbagai alasan yang bagi kita yang berikan alasan tu valid lah. Kan, tapi sebenarnya alasan tu kadang-kadang kita sedar bahawa hanyalah excuse lah. Excuse atau alasan lah. Alasan untuk kita tak nak usaha cari jodoh. Padahal orang lain yang ramai yang ada alasan, maksudnya memiliki kriteria yang kita jadikan alasan tu, dia jumpa jodoh, dia cari jodoh kan, dan dia bahagia. Okey, contohlah paling common, bukanlah paling common, antara benda yang common kata kenapa tak cari jodoh lagi. Yang pertama, jodoh tak sampai lagi. Memang jodoh tak sampai kalau kita tak cari, betul tak? Sebabnya kalau makan pun, kalau kita pergi makan, kita kata nak makan nasi lemak contohnya pagi ni, kalau kita tak pergi ke sana dan cari, macam mana kita nak dapat nasi lemak tu? Kan? Dan juga kalau yang kedua, biasanya bagi alasan kata kita tak cari jodoh lagi sebab mungkin kewangan tak stable. Macam mana kewangan yang stable tu? Bila nak stable? Kan? Dan juga bila kita kata kewangan kita tak stable, okay, gaji kecil ke, banyak komitmen ke, kita akan lihat ramai lagi orang yang kerja dengan gaji lebih kecil daripada kita dan mungkin komitmen pun lagi banyak daripada kita. Tapi dia orang kahwin je. Kan dah kahwin, ada anak, 1, 2, 3. Tengok anak-anak dia, kehidupan dia pun nampak semua teratur, bahagia, kan, sempurna, nampak sempurna kan. Okey, so itu alasan yang kedua. Kan, alasan yang ketiga apa lagi? Susah nak cari jodoh. Kan, susah nak tak jumpa orang ke, sibuk dengan kerja ke. Sekarang Telejanan.my ada, hanya di hujung jari je. Daripada mana-mana kita berada dekat sudut, dekat Malaysia ni, kita boleh online, kita boleh cari jodoh, kita boleh start bermesej dengan orang. Yang mana orang tu hanya another person je dekat luar sana. Mungkin kawan kita, mungkin kawan kepada kawan kita, mungkin senior dekat universiti kita, mungkin senior kat tempat kerja kita. So, mereka tu just another human being kan. Cuma platform Telejanan ni, dia mempermudahkan, dia mengumpulkan setempat untuk mempermudahkanlah untuk mulakan langkah pertama. Dah jumpa tu, lepas tu ikut je lah cara biasa kan, buat due diligence, jumpa family, merisik betul nak berkahwin, semua sama je dengan cara cari jodoh yang lain. Okay, so dan juga okey lah, banyak lagi lah alasan-alasan yang lain, tapi sebenarnya kita bukan nak memperbesarkan alasan tu. Kita punya tanggungjawab bukan untuk mempertahankan alasan tu, tapi kita kena cari solution lah, cari jalan kan, mesti kita akan jumpa penyelesaian dia. Sekarang pula zaman AI kan, ada Grok lah, ada ChatGPT lah, ada macam-macam kan AI. Boleh tanya dia orang, okey, aku ada masalah ni. Aku tak pandai bercakap, aku tak pandai nak bersembang. Apa aku nak cakap dengan dia? Apa nak tanya dengan dia? Apa aku nak respon bila dia tanya macam ni? Macam aku nak pastikan dia ni jujur dengan aku. So semua AI boleh jawab kan, dengan jawapan yang sangat bernas kan. Kalau tak nak tanya orang lah kan. So semua benda tu di hujung jari. Apa saja halangan, apa saja alasan, ada solusi dia, ada jalan penyelesaian dia. So orang yang nak berjaya, orang nak capai matlamat, dia mencari jalan lah. Tapi kalau orang yang nak bertangguh, tak kisah apa semua kan, dia akan cari alasan. Okay, masa berjalan dengan sangat pantas. Okay, masa berjalan sangat pantas kan, hujung tahun 2025. Tapi kalau anda tak ambil take action sekarang, anda masih dengan alasan anda, so tahu-tahu masa akan 2026, 2027, 2028, 2029, 30. Okay, so ambil langkah pertama anda hari ini, register dekat Telejanah.my dan cari jodoh yang terbaik untuk diri anda.